Ada yang kata tak puas hati, kita pasang round 1 sahaja, kita pergi round kedua pula. Macam biasa, tim 1 ni tim korang, tim yang kedua ni tim aku. Let's begin with the serupok. Okay, Bari-Bari Nomi daripada Bartolomeo from Barto Club. Okay. Nice beginning, nice beginning. Pop. Oh, tuh. Oh, tak apa. Dia ni minat berbincang, minat bermeeting. Dia tidak akan bergerak apa-apa. Dia akan duduk kat situ je. Bila tim dia tengah lawan, dia tengah meeting. Kita nak buat macam mana? Tahu tu dah kalah dah semua. Nombor 3. Sikit pun tak takut lah Monkey D. Dragon ni. Oh, Yongko pula. Ni bahaya dia ni. Bari-Bari Nomi ni bahaya. Tadi, Bari-Bari Nomi ni apa? Bara-bara. Ni Bari-Bari. Korang buat lagu lah. Bara-bara, Bari-Bari. Okey. Yang keempat. Teruk. Siapa dia? Okey, Nico Robin ni. Ni bahaya. Dia suka cekak telur orang. Okey, yang kelima. Yang kelima semua fighter boleh lawan dia seorang tu dalam mesyuarat. Okey, yang ni Mr. Tu ni dia punya Okama Kempo dia pun power juga tu. Okey, tak apa. Relax. Dia tak ada Yongko dia seorang lah, tapi Yongko yang okey, kita try tim kita. Tim kita mesti power. Yang pertama pun dah captain dah. Boom. Oh, Yaji-chan. Yang kedua kita tengok. Yang kedua, top. Boom. Okey. Dia nak kena lawan dengan bos dia. Aku bagi dekat siapa dia ni? Tak boleh. Kita bagi kat dia ni jadi perempuan. No. Dia punya horo-horo Nomi. Horo-horo Nomi Okey, teruskan. Nombor 3. Oh, yeah. Oh, come on. The 10th Titanic Captain of Blackbeard. Yang keempat makan dia adalah ini. Sup. Apa orang sama? Tak aci orang sama. Okay, ni kita tak kira uli rosak lah Buah Hancock daripada Sisi Bukai. So macam mana? Nak lawan lagi? Seorang kaki meeting, seorang kaki duduk dekat dalam gelong, seorang kaki barai-barai. Ini ponen.